Realme 15 Pro, smartphone yang terbaru yang korang boleh consider untuk beli. Tapi sebelum tu, aku share dulu apa yang best tentang phone ni. Telefon ni dijual pada harga permulaan RM1,799. Memang cukup murah untuk telefon mid-range, and features dalam phone ni pun bukan yang biasa-biasa. First, kita tengok dia punya design ya. Macam korang boleh tengok dekat phone ni, nampak slim. Dekat belakang ada kemasan bercorak jalur halus warna silver. Tapi corak ni untuk warna putih je. Material belakang dia guna silicon polymer, and skrin depan ni Corning Gorilla Glass. Bercakap pasal skrin, dia bagi 6.8 inci AMOLED display. Boleh capai sehingga 144Hz refresh rate. Dia punya brightness peak pula boleh capai sehingga 6500 nit. Memang cukup terang kalau nak main phone bawah cahaya matahari. Display dia ni kalau korang nampak dia slightly curve. Dia kata ni 4D curve display. Kalau tanya aku macam tak suka sangat lah curve display ni. Tapi lain orang lain cita rasa. Reka bentuk yang slim ni korang jangan terkejut, dia boleh bagi bateri yang saiz besar 7000 mAh dengan 80W ultra fast charging. Kalau bateri sebesar 7000 mAh ni typically dia memang boleh tahan penggunaan sepanjang hari, and kalau korang charge 5 minit dah boleh sambung tengok YouTube 3 jam. Bila charging dekat kamera belakang ni, dia akan keluar lampu warna hijau macam ni. Semua features tapi agak menarik bagi aku. Kamera dia fair and square, dia bagi semua 50MP and boleh shoot 4K. Yes, even kamera depan pun dia bagi 50MP. Sensor utama kamera ni dia guna Sony IMX896 yang boleh hasilkan kualiti gambar dengan details dan warna yang terang. Kualiti kamera yang macam korang tengok ni. Antara feature menarik kamera ni, dia ada AI Party Mode. Dalam mode ni korang boleh capture perfect moment masa ada event atau pergi konsert. Dan kamera ni akan vibrantkan lagi gambar korang even dalam low light. Selain tu ada juga AI Edit Genie untuk tolong korang edit gambar. Untuk feature ni korang just bagi voice command je. And yes, AI Edit Genie ni dia faham bahasa Melayu. Tolong letak satu motor dekat tengah jalan tu. Part kamera ni dia ada banyak lagi feature menarik lain macam 2K live photo, AI landscape, AI glare remover dan AI snap mode. Untuk gaming, Realme 15 Pro ada GT Boost 3.0 untuk lancarkan lagi pengalaman gaming korang. Selain tu ada juga feature AI Gaming Coach untuk tolong korang yang tak berapa mahir bergaming tu. So macam mana? Dengan harga bermula RM1,799, korang boleh dapat satu smartphone yang agak nice macam ni.